Saya Rizul, saya owner kepada bisnes Skuter Hub. Kita fokus kepada bengkel skuter di Pandan Jaya. Kita dah beroperasi selama 3 tahun lah di sini. Okey, lepas Aspo Brothers, kita dapat lebih panduan lah. Lebih panduan dan lebih guideline daripada sebelum ni. Sebelum tu memang kita agak huru-hara agak. Kita run bisnes tu agak tak teratur lah berbanding dengan sekarang. Belum Aspo Brothers, saya ada 2 kedai. Lepas Aspo Brothers, dengan marketing yang betul, kita terpaksa buka satu lagi outlet, so jadi 3. Lepas tu saya rasa kita perlukan satu ruang menunggu yang selesa, dan office kita buka lagi satu. So sekarang kita ada 4 lot kedai. Lepas saya berada di Strategis dengan panduan dan guideline daripada Aspo Brothers, bisnes saya makin berkembang. Lepas tu saya dah ada proper staff. Bila saya ada proper staff, saya rasa staff saya ni saya perlu hantar untuk training. Bila kat Strategis, saya seorang je, tapi masa kat Icon, saya dapat hantar saya punya HR, saya punya finance, saya punya team punya manager. Kita hantar je semua pergi training dan sesi one on one lah. Okey, pada permulaan bila saya join Aspo Brothers, rasa Aspo Brothers ni adalah Tuan Aspo Arif dan Tuan Aspo Akil saja. Tapi bila saya dah pergi JYB dan saya join Strategis, saya nampak sebenarnya Aspo Brothers ni kekuatan dia pada trainer dia. Trainer dia memang sangat-sangat membantu. Banyaklah bagi guideline. Tahun ni saya target untuk buka lagi 2 cawangan lah. Satu mungkin di Central belah utara, dan satu lagi mungkin di selatan. Untuk dari segi sale tu dia tak adalah kenaikan terlampau drastik. Tapi alhamdulillah dengan cost structure yang betul dan guideline daripada trainer tu, kita dapat betulkan kita punya cost structure. Harga yang kita tetapkan tu berbaloi dan kompetitif lah, dengan harga semasa dan customer punya satisfaction lah kita dapat penuhi. Saya Siti Aisyah dan Tuan Syahabuddin daripada Saleh Power Restoran Jalan Kebun. Kami bermula di tapak yang kecil tepi parit, seperti warung tepi jalan. Sana daif, timer pun memang kayu pakai buang tu. Kami bermula Saleh Power ni memang daripada bawah, daripada tak tahu cara menyalai, dan sampai ke tahap sekarang kami dah buat center kitchen untuk akan datang punya stok, sebab tak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kami. Kami punya kedai, kru kami tak ada masalah. Tapi dari segi management tu, memang kami berdua tak boleh handle lah 2 orang saja, sebab keadaan kedai ni yang sangat besar, dengan supplier, dengan pelanggan. Kadang-kadang kita pergi berjumpa dengan kawan-kawan yang lebih lama meniaga lah, lebih senior. Pengalaman dia orang meniaga, kita tanya macam mana. So dia orang recommend daripada HB. So pada situlah kami join HB. Dan sampai sekarang lah kami berilmu dengan guru-guru kami dan trainer-trainer HB. So kita seronok dengan HB ni, apa yang kita tak tahu ataupun apa yang kita nak ke ilmu tu, kita boleh minta, kita boleh tanya. So trainer-trainer kita akan membantu apa sebenarnya yang kita nak di dalam satu kita punya company. SP pun bukan sekadar kata tembak. Mana dia akan kumpulkan data. Kita punya data macam ni, media sosial kita macam ni, kita punya SOP macam ni. Dari situ HB tengok macam apa yang perlu dibuat, improvekan, apa yang kena ubah. Dari segi media sosial kena buat macam mana, dari segi SOP kena macam mana, daripada segi kedai punya susun atur floor, daripada segi operation macam mana kena buat. Kami punya management dah soft lah. Tak ada kami risau nak tinggalkan kedai tu. Dengan tim yang ada sekarang, management tak ramai pun, tapi dengan kepercayaan dan HB didik kami punya management, alhamdulillah dia orang boleh manage kedai ni dengan kami tinggal dia orang. Orang kata dah tak ada macam dulu lah, nak kena buat kerja, nak kena masuk, nak kena pergi cari barang, nak kena tengok barang. Mana semua sekarang ni kita dah serahkan tanggungjawab tu pada staff lah yang kami ni. Mana bila kita nak ada apa-apa urusan tu, maknanya kita dah tak perlu macam dulu lah. Ada masa kadang-kadang kita pergi kelas HB macam tu lah. Macam bulan ni belum habis lagi hujung bulan, kami dah achieve target tau. Achieve target, dan rasanya sepanjang kami berniaga dekat sini, yang bulan ni paling tinggi lah. Kami tak pernah dapat lagi amount yang sebanyak tu lah. Nama saya Tahira. Kita menjalankan perniagaan restoran F&B Mamin Celup Tepung, terletak dekat Jalan Kebun, Seksyen 30 Shah Alam lah. So Celup Tepung ni dekat area Shah Alam ni memang agak rare sebenarnya kan. Orang masa tu kita orang buka tu tak lama lepas tu memang ramai yang datang review, macam influencer yang datang tak inform kita lah, and then kita pun tak tahu cara nak buat marketing macam mana, memang tak buat marketing pun lah. Lepas tu tiba-tiba orang tambah ramai. Jadi kenapa tiba-tiba ramai? Okay, so bila tengok kawan-kawan forward, dan viral dekat Facebook, diviralkan tu tanpa pengetahuan, sebab bukan kita jemput semua kan. Saya ada satu ketika staff saya tu dia berhenti dan dia buat celup tepung tu, yang exactly tu nama menu sama, harga sama. Bila kita belajar dengan HB kan, orang boleh tiru produk kita, tapi orang tak dapat nak tiru kita punya strategi. Saya join HB masa tu, saya pergi seminar The Great Founder
masa tu macam mana saya boleh pergi, sebab sale masa tu dah okey dah. Maksudnya kita dah dapat tune lah. Tapi nak tambah meja, nak tambah kerusi, tak ada duit. Masa tu sale dah okey dalam 180 lah. Saya fikir macam okey, aku rasa aku tengah ada masalah ni, mana duit aku. Saya rasa inilah masanya, dan masa tu juga saya terus sign up untuk The Protege. Kat situlah saya punya betul-betul turning point yang saya dapat untuk improvement restoran lah. Kat situ saya baru tahu rupanya kita kena buat ad, kita kena buat content, kena juga panggil-panggil influencer. Lepas tu saya baru tahu juga yang paling besar ialah cost structure. Rupanya selama ni dia ada cost untuk bahan, dia ada cost untuk marketing, cost overhead, profit kita pun kita kena tahu berapa persen. Selama ni saya tak tahu benda tu. Belajar dekat premier class tu baru saya tahulah cost structure tu. Jadi apa yang saya buat, saya tak tunggu lama, 2 bulan saya terus sign up untuk strategis untuk dapatkan one on one. Saya kena buang banyak menu yang tak menguntungkan. Masa first saya join HB tu Jun 2023 tu kan, masa tu dalam keadaan sale yang 180,000 sebulan lah. Okay, so Alhamdulillah untuk 2025 ni average kita dalam 400,000, dan kita pernah capai yang tertinggi masa tu 670,000 sebulan.